Siapa kata Arab cuma padang pasir? Jom, saya bawa korang jalan-jalan dari Kuwait sampai ke Aula. Confirm love. So, Al-Mubarakiyah, pasar paling lama dekat Kuwait. Penuh warna, bau rempah dan suara orang berniaga. Rasa macam masuk time machine. 鸡蛋岛酋长来到这里。 Lepas white klasik, kita lompat ke sisi moden Kuwait. Marina Wave ni tempat lepak kegemaran orang tempatan. Angin laut, sunset cantik, vibe tenang tapi klasi. Okey, park ni memang buat diam. Bila berdiri kat edge of the world, depan mata cuma langit dan padang pasir tanpa penghujung. Terus rasa, kecilnya kita ni sebenarnya. Yang ni unik gila. Batu ni terbentuk sendiri. Tak diukir manusia. Tapi rupa dia betul-betul macam gajah. Paling cantik datang waktu senja. Serius, magical. Sekarang kita balik ke zaman lama. Old Town Aula ni dulu laluan pedagang dan jemaah haji. Jalan sini rasa macam hidup dalam cerita sejarah. Dan yang paling saya suka, kopi Arab. Tiba-tiba, boom! Bangunan cermin terbesar di dunia muncul tengah padang pasir. Maraya ni sampai buat gunung dan langit jadi sebahagian daripada seni bina. Arab ni bukan sekadar tempat untuk dilihat, tapi untuk dirasai. Kalau korang suka travel macam ni, jangan lupa follow, okay?